Bang, nak tanya lah bang, Ya, ya. apa yang special sangat tempat ni yang abang benar-benar nak berjuang sangat? Cerita sikit dengan kita punya rakyat pun. Okey. Inilah Juasih. Jadi Juasih ni special bagi saya. Dun tak nak tepik dahi saya lah. Jadi saya di kampung saya di Gontam, tak jauh pun pada kawasan yang kita jumpa ni. Di Juasih ni banyak aktiviti saya boleh buat. Bila saya datang ke sini, dapatlah saya bersama dengan masyarakat berbilang bangsa, umur. Jadi satu lagi yang best dia, saya ni penggemar sukan pemotoran. Jadi spesialis special dia motocross dan basikal. Jadi di Juasih ni agak sukan tu ataupun aktiviti tu agak baik. Jadi saya selalu bersama mereka. Jadi saya suka lah tempat ni.